Okay guys, malam ni saya nak cerita 6 benda hebat, 6 pencapaian terbesar yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat dalam ekonomi Malaysia. Ada 6 benda hebat. Walaupun banyak langkah-langkah ekonomi beliau masih lagi work in progress, tetapi ada 6 benda hebat yang kita tak boleh nafikan Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya buat. In fact, this is among the best dalam history Malaysia. Pertama sekali adalah beliau dapat menstabilkan politik Malaysia. Itu first kali. Over the last 5 years, kerajaan sekarang adalah kerajaan yang paling kuat, dapat bertahan 2 tahun setengah. Dan ini telah berjaya membawa economic confidence, especially di kalangan foreign investor. Kita tahu sebelumnya Tun Mahathir Mohamad 2.0 tahun 2018 hanya dapat bertahan setahun 9 bulan. Okey. Kemudian kita ada Datuk Seri Muhyiddin Yassin, itu tahun 2020-2021 dapat bertahan 1 tahun 5 bulan. Kemudian kita ada Ismail Sabri, Datuk Seri Ismail Sabri, itu tahun 2021 hingga 2022, itu hanya bertahan 1 tahun 3 bulan. Dan Alhamdulillah Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini telah pun cross 2 tahun, in fact 2 tahun setengah ya. Daripada November 2022, 2 tahun setengah, beliau dapat menstabilkan politik Malaysia. This is achievement pertama yang paling hebat untuk membawa keyakinan investor. Yang kedua yang kita tak boleh nafikan adalah pertumbuhan ekonomi kita adalah yang terhebat, yang tertinggi dalam sejak tahun 2017. Okey, tahun 2023 kita dapat buat pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.1%. Right? This is the highest since 2017. Right? Mungkin boleh check data-data ni. Average over the last, okay, kita tengok over the last 7 years is lebih kurang 4%, 3 to 4%. Okay, itu adalah kedua pencapaian terhebat. Yang ketiga adalah dari segi gaji. Minimum wage kita telah naik dari RM1,500 dari RM1,700. Ini akan beri faedah kepada 4 juta pekerjaan. Ini adalah satu pencapaian hebat dan yang kita jangan lupa purata ekonomi, purata pendapatan, average pendapatan di Malaysia tahun 2024 adalah RM3,700 yang tertinggi right, sejak 10 tahun lepas. Kita tahu sebelum ni average 10 tahun lepas gaji purata lebih kurang RM2,800. Okey, tapi tahun lepas alhamdulillah average purata gaji di Malaysia adalah RM3,700. Okey, so I think this is the third biggest achievement yang Datuk Seri Anwar dapat buat. Yang keempat yang tak boleh dinafikan guys adalah record foreign investment. Investment kita daripada luar ganas ya, walaupun Tesla tak jadi, tetapi generally yang lain right, FDI inflow grow significantly, especially dalam AI sector. Kita ada record approved investment. Tolong betulkan kalau fakta saya salah. Sejak tahun 2023 kita ada RM330 bilion investment. Daripada situ 60%, lebih kurang RM200 bilion adalah daripada foreign investment. Right? Dan kita tahu majority datang daripada China dan of course US. Okay? Kita ada banyak company-company hebat seperti Google, seperti Microsoft, Nvidia, right? Dahsyat. Okay? Membuat investment di Malaysia. Yang kelima, okay? Jangan kita nafikan ringgit. Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat menstabilkan ringgit. Saya ingat tahun 2022, in fact tahun 2023, kita ada ringgit yang sangat-sangat teruk, paling lemah. In fact lebih kurang 4.8 kalau tak silap saya. Ini pada hujung-hujung tahun 2023, 4.8 ringgit against dollar. Right? So Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat menstabilkan ringgit. In fact mencecah paras yang paling kuat iaitu 4.1. Right? Kalau tak silap saya dalam September tahun lepas. Dan hari ini kita tengok average lebih kurang 4.4 atau 4.5. Okey, ya. Kemudian of course mega teknologi. Sektor AI, Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat turbocharge AI landscape di Malaysia. This is cool, right? Ini adalah merupakan pendekatan yang lain pada lain. Kita tahu zaman Pak Lah fokus banyak pada agriculture. Zaman Tun Mahathir 2.0, right? Fokus lebih kepada orang cakap ni tourism dan juga E&E. Zaman Datuk Seri Najib fokus kepada banking, maybe oil and gas, okay? Zaman Datuk Seri Muhyiddin Yassin lebih kepada traditional commodity export, yeah? Dan of course zaman Ismail Sabri, keluarga Malaysia, kita tahu beliau fokus kepada palm oil, traditional palm oil. Tapi anda Datuk Seri Anwar Ibrahim, tahniah,
saya dapat tengok digital economy, especially AI, menjadi fokus paling besar. Dan kita tengok banyak high profile entry yang saya tengok. Google umpamanya 10 bilion ringgit, right? Kita ada ByteDance, TikTok punya parent, okay, of course invest kat kita become 1 bilion ringgit. Kita ada digital project, kalau saya sekat 400 digital project, mungkin ada pekerjaan, mungkin 50,000 pekerjaan. Dan saya dapat lihat this trend accelerated baru-baru ni. Nvidia, gila, invest 20 bilion ringgit di Johor, kerjasama dengan YTL, tahniah, 20 bilion ringgit dekat Johor, buat AI dan juga cloud data center. So of course Johor will be mungkin superkomputer punya center dengan Nvidia punya GPU dia yang terbaru. Lepas Datuk Seri Anwar berjumpa dengan Jensen Huang, CEO Nvidia. Google pun sama, akan invest lebih kurang 10 bilion ringgit di Elmina Business Park Selangor. Okey, dan kita ada syarikat ARM, UK punya giant semiconductor, invest 1 bilion ringgit dalam AI dan juga robotik, kalau tak silap saya, di Penang. Right? Kemudian kita ada Microsoft. Yes, Microsoft. CEO beliau Nadia Satella datang jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan beliau akan invest 10 bilion ringgit committed over the next 4 years, dan mereka seal agreement untuk di Putrajaya. So saya rasa ini adalah 6 benda paling hebat yang Datuk Seri Anwar berjaya buat. Alright, this highlight focus on stability dan juga economic growth kita. Walaupun bukan nak cakap semua bagus, inflation kita masih lagi tinggi, dan so far is committed investment. Kita nak tengok real FDI coming, right? So saya harap apa yang berlaku sekarang is a good momentum. Let's hope that Malaysia akan jadi the world top 30 economies within 1 decade, di mana yang Datuk Seri Anwar vision kan, InsyaAllah over the next